الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نصلي ونسلم على رسول الله لا نبي بعده، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. Al-Baqarah ayat 2 mafhumnya itulah kitab, yakni Al-Quran yang tidak ada sebarang keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat untuk golongannya. Alhamdulillah, sama kita mulakan dengan membaca Ummul Furqan, suratul Fatihah dan selawat tafrijiyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah tuturi rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita dan tuan-tuan boleh pasang hajat masing-masing. Semoga Allah makbulkan segala hajat kita di hadhil hajat. وللنبي الكريم وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan kuasa masjid, tuan Pura Indah, tuan haji, puan hajjah, para asatidah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah rahmatnya, inayahnya, keizinannya dapat lagi kita bersama berada dalam halaqah Al-Quran ini, satu tempat yang mulia dan majlis yang mulia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita istiqamah dalam berada dalam majlis umpama ini, dan istiqamah juga untuk dapat membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita pelajari yang didasarkan dari apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah golongkan kita dalam golongan hamba yang bersyukur, yang mati kita nanti dalam mati husnul khatimah, ditempatkan bersama orang-orang beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan bersolawat dan jadikan solawat sebagai rutin harian hidup kita. Moga-moga nanti kita mendapat syafaat baginda di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Tuan-tuan mati Allah, ada siapa catat tak sampai muka surat ayat berapa? 143 dah baca? Al-Baqarah 143 dah baca belum? Sembilan ada minggu lepas. Ada. 143 dah baca tapi belum tafsir. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada kali yang lepas kita telah lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ini sampai ayat yang ke-143, yang mana pada ayat ke-142 telah berkata Al-Barra, orang-orang jahil berkata, apakah yang menyebabkan mereka, yakni Muslim, berpaling dari kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya? Lalu Allah menurunkan ayat ini sebagai jawapan tentang perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Masjidil Haram. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ke-143 pula Allah kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaqa litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu semua, yakni umat Muhammad, kita semua umat Muhammad, sebagai satu umat pertengahan, yakni umat sebagai umat pilihan lagi adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu semua menjadi orang yang memberi keterangan pada hari kiamat atas perbuatan manusia. Kita ni jadi benchmark orang Islam ini. Mana yang betul-betul ikut Islam, maka dia sama dengan orang Islam, dia punya perjalanan kehidupan dia. Tapi yang hampir-hampir sikit sembahyang tak, tu dah jauh, dah lari sikit dah. Kalau lari sikit tu banyak tu, solat 5 waktu tak buat contohnya, atau melakukan maksiat, dia menyimpang sikit. Jadi jalan pertengahan itu jalan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ummatan wasata.
Dia jadi benchmark kepada kehidupan manusia seluruhnya. Jadi pertengahan itu adalah jalan yang siratal mustaqim. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan nabi iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi pula atas perbuatan kamu. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Dan tidaklah kami jadikan qiblat itu yang kamu menghadap kepadanya, itu Baitul Maqdis, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikut Nabi, yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sesiapa yang berpaling tadah daripada mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saja yang tengok siapa boleh ikut Nabi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Makkah menghadapkan wajahnya ke Makkah, ke Baitullahil Haram, Kaabah, untuk menunaikan solat. Tetapi bila sampai ke Madinah, beberapa bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, untuk menarik hati orang-orang Yahudi yang juga menghadap wajahnya ke Masjidil Aqsa untuk menunaikan ibadah. Jadi semua itu adalah untuk melihat siapakah di antara mereka yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapakah yang tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ikut Nabi, ikut kiblat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap padanya itu adalah berat bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka tak ada masalah. Nabi hadap mana, ikut jelah. Dan Nabi itu adalah sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa ikut Nabi, maka dia dapat hidayah. Siapa yang tak ikut, maka dia sesat daripada jalan Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidak mungkin Allah hendak mensia-siakan, yakni menghilangkan bukti iman kamu semua, yakni solat yang dahulu menghadap ke Baitul Maqdis. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah sangat pengasih lagi maha kekal kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Sunan Haji menyebutkan ayat yang kita baca pada kali yang lepas, wa kadzalika ja'alnakum, sehinggalah di hujung itu wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, yakni Allah menjadikan pula umat Islam itu satu umat yang terbaik dan mulia dengan gelaran ummatan wasata, artinya umat yang pertengahan. Jika kita titik perkataan wasata dari jurusan erti pertengahan, tidaklah nampak kelebihannya ataupun keistimewaannya, kerana umat yang pertengahan itu umat yang sederhana dan biasa saja. Tetapi jika ditelik perkataan wasata itu atau pertengahan itu, pada hakikatnya sesungguhnya akan nampak kelebihannya dan nyata kebaikannya. Cuba kita perhatikan orang menimbang dengan dacing atau neraca umpamanya. Bukankah yang dijadikan tempat orang meletakkan kepercayaan hingga semua pihak berpuas hati ialah setelah melihat mata neraca itu betul-betul tepat di tengah-tengahnya, maka pertengahan itu adalah menjadi pokok pertimbangan yang adil, dan keadilan itu diperjuangkan oleh manusia untuk ditegakkan di mana-mana. Pepatah Melayu mengatakan, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sekali. Maksudnya berbuat baik yang melampau tidak dapat dikatakan elok. Hendaklah sederhana atau pertengahan. Inilah yang baik. Sebaiknya berbuat jahat atau sekali, walau sekali, memanglah perkara yang tidak baik. Dan dalam hadis disebut khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ialah pertengahannya. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita terus lihat ayat seterusnya. Kita terus menjurus kepada bacaan
untuk kita dapat perelok sedikit bacaan kita, bukan hanya ayat yang kita baca, tetapi ayat-ayat lazim yang kita baca dalam solat, di luar solat dan sebagainya, kita ambil sedikit pengajaran ataupun istifadah daripada ayat yang ke-144. Insya-Allah kita mulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء. Baik, satu persatu kita lihat huruf qaf, pangkal lidah, jangan baca dengan hamas. Baca dengan hamas macam mana? Qad, ada bunyi qad. Itu hamas, tak betul, itu huruf kaf. Kaf yang kita nak buat macam tebal, tapi tak betul makhrajnya. Mesti qa, qad. Qalqalah sughra huruf dal infita, dan bunyi qalqalah sughra ni lalu je. Qad nara, jangan qad nara. Itu jadi qalqalah kubra punya bacaan. Yang layaknya pada hujung bacaan, qalqalah pada tempat waqaf baru dibaca dengan begitu. Tapi kalau pertengahan bacaan lalu je qadna. Itu keadaan bacaan qalqalah sughra. Qad nara, ra tafkhim tebal. Jangan nara taqalluba wajhika. Huruf qaf lagi, pangkal lidah. Taqalluba wajhika, huruf jim. Qalqalah sughra lagi, lalu wajhi, jangan wajhi, jangan putus. Wajhika fis sama'. Huruf ha hukmi paling bawah. Wajhika, jangan wajhi, jangan bunyi itu huruf ha pedas. Dah tukar huruf tu kalau baca macam tu. Lahnun jali, kesalahan yang berat mengubah perkataan Al-Quran. Hati-hati bila kita menyebut huruf yang berubah makhrajnya, jangan. Wajhika fis sama'. Masuk sin sana idgham asy-syamsi, nama hukum tajwidnya. Fis, nipiskan sin. Fis sama'. Man arid lisukun boleh? Kita baca 4 ataupun 6 harakat. Ataupun kita baca dengan mad wajib muttasil, hukum keduanya. Mad wajib muttasil kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Wajul awalnya 4 harakat. Jadi mana yang bagus? Mana-mana boleh. Sama ada 4, 5 ataupun 6. Tapi wajul awalnya untuk kita baca bacaan mad wajib muttasil 4 harakat. Kita baca 4 harakat lah. Ma'arif disukun pun biasa kita baca 4 harakat. Daripada 2, 4, 6 kita baca 4 harakat. Jadi baca 4 harakat. Jadi bila 4 harakat dua-dua boleh masuk. Mad wajib muttasil pun 4 harakat. Mad arid lisukun pun boleh 4 harakat. Jadi kita baca 4 harakat dah. Kemudian hamzah tu jelaskan dengan sama. Hamzah tak mati kan? Sama. Matikan hamzah. Baik, saya baca. Qad nara taqalluba wajhika fis فلنولينك قبلة ترضاها. Baik, satu persatu. Falanuwalliyan, lam sabdu tu balas je. Jangan dengung. Jangan baca falanuwalliyan. Tu dengung lah tu. Balas je. Tidak ada dengung pada lam sabdu. Huruf bersabdu 2 huruf je yang dengung, iaitu nun dan mim. Wajibul gunnah hukum dia. Wajib dengung. Falanuwalliyannaka. Tu nun sabdu tu dengung. Mesti dengung. Tak dengung salah.
Berdosa lah kalau salah. Baca bertajwid, baca Al-Quran bertajwid hukumnya wajib. Kalau salah, dosa lah. Sebab tu lepas baca Quran, tak kiralah apa ibadah pun, Nabi ajar kita istighfar. Lepas solat kan, Nabi ajar kita istighfar. Nabi istighfar juga, tapi bukan Nabi salah sembahyang. Untuk contoh kan kepada kita, sebab kita ni sembahyang banyak lalai, banyak ingat benda lain kan. Jadi istighfar itu selepas beribadah, sebab boleh jadi dalam ibadah kita itu ada dosa, ada salah. Begitu juga dengan kita baca Quran. Lebih-lebih lagi yang tak belajar. Rajin baca Quran, pergi kenduri rajin tu baca Yasin 5 orang. Suara dia yang kuat, tapi salah, dengung pun langgar apa semua langgar. Itu dosa tuan-tuan kalau gitu. Sebab baca Al-Quran tak bertajwid. Tapi kalau kita dalam fasa belajar lagi, insya-Allah boleh protect kan, sebab lesson L lagi. Kalau salah pun tak salah kan. Gitulah. Jadi moga-moga kita terus dalam keadaan belajar. Saya pun kalau orang tanya belajar lagi ke, belajar lagi. Takut-takut salah baca, tak ada protection kan. Jadi tuan macam Allah Subhanahu wa taala, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha qalqalah, lalu qiblatan, tengok bunyi dia, ikhfa hakiki dengan ta, jangan bunyi nun. Bunyi nun macam mana? Qiblatan bunyi nun tu, dengung dia macam idgham, salah Ikhfa ni standby dia nak sebut ta, belum bunyi lagi, belum kena pada makhraj. Huruf ta makhrajnya kat mana? Pangkal gigi atas. Jadi bunyi nun pun lebih kurang kat situ. Macam kena pada makhraj terus, macam idgham. Salah. Jadi standby dia dah kat bawah, jangan kena pada langit, jangan kena pada pangkal gigi atas. Ketika dengung tu, qiblatan tebalkan ra tafkhim sebelumnya pada atas dengan ta jangan tebal, jangan tordo nyontor, ta di atas to pula tor kan, salah. Robat hujung lidah sentuh belakang geraham kiri. Lidah tu kalau saya kalau depan sini, belah sini tuan-tuan belah sana hujung lidah kena belakang, letakkan belakang geraham kiri, untuk guna kanan lidah tutup belakang gigi atas dari kanan ke kiri. Ini kaedah yang Nabi ajar. Kaedah nombor 1, first class. Tu. Siapa boleh buat, alhamdulillah. Susah sikit sebab berok sekejap bibir kita ke kanan, sebab lidah ke kiri, bibir berok ke kanan, refleks. Tapi kalau tak boleh yang ini, ambil yang tak afdal lah, kurang afdal lah. Tak boleh yang pertama tadi. Kalau tak boleh yang pertama tadi, ambil yang ni. Bunyi dia lebih kurang sama, tapi tak afdal lah, tak ikut Nabi. Bukan dot sunnah. Dot sunnah yang tadi yang nombor 1. Tapi sekurang-kurangnya kalau tak boleh buat yang pertama, yang kedua okey, boleh. Boleh pakai lah. Boleh pakai orang panggil. Yang ketiga yang tak boleh. Macam mana? Tardaha. Itu tak boleh tu. Nampak sangat totok dia tu. Jadi yang pertama, yang kedua tu okey, boleh gitu. Yang pertama memang okey betul lah. Yang kedua tu boleh pakai orang kata. Jadi tuan mati Allah gitu bunyinya. Tardaha. Ba mad asli, ha mad asli, halqi paling bawah. Saya baca. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sila. Jadi ra gitu, tawdah. Dia namanya tawassut tu. Dengan tarda, dengan machine gun. Jadi itu dah jadi lain, lebih takrirnya tu. Satu ra ni yang lebih daripada 2 kali takrir. Sambung lagi. Fawalli wajhaka syatral, fawalli, lam sabdu lagi, balas je, jangan dengung.
Fawalli wajhaka, huruf jim qalqalah sughra, lalu je. Huruf qalqalah ni ada 5 huruf, qaf ta ba jim dal. Jadi jim kena qalqalahkan, kena lantunkan bunyi jim tu. Tapi lalu je. Wajhaka, jangan baca dengan hamas jim. Jim ni huruf jahar. Macam mana hamas? Wajhaka, dia waj gitu ya. Kan? Dia bocorkan je bunyi jim tu. Itu hamas macam tu salah. Huruf jim ni huruf jahar. Sifat lain dia qalqalah, kena lantunkan. Wajhaka syataral, huruf ta qalqalah lagi. Huruf shin tafashi, pertengahan lidah. Selagi tak bunyi betul tu, belum tengah lidah betul. Satar, tu depan lagi tu. Dalam lagi, belakang lagi. Syata. Gitu. Syataral mas. Huruf lam tu ada tawallud dia. Minta tawassut dia. Salah. Sasul. Tawassut antara syiddah dengan rakhawah lam tu. Ada tekanan dia. Ada 5 huruf. Tawassut, lin umar, lam nun ain mim ra. Bila mati kena tekan sikit. Syataral masjidil huruf sin nipiskan. Jidil haram. Masuk lam, tawassut lagi lam. Kan? Lin umar tadi. Masjidil haram. Jangan tawallud pada lam. Kedua-duanya. Ni kadang-kadang ada yang tak boleh kontrol lidah. Dia kata lidah tak bertulang. Macam ni nak kontrol kan? Itu kalau baru guna lidah boleh cakap gitu Semua dia qalqalah huruf lam. Syataral masjidil haram. Tu. Lele tu. Dia hilangkan. Kalau adalah tuan-tuan yang baca gitu, kena kontrol lidah tu, jangan sampai lam tu ada qalqalah. Surah Fatihah pun Al-Ham, jangan ada baca macam tu. Tawassut kan? Al-Ham. Bila tawassut tu dia mudah untuk hilangkan lantunan bunyi huruf yang tak sepatutnya ada lantunan. Baik, kemudian Masjidil Haram. Ha pedas. Haram. Jangan haram. Kan? Haram jadah gitu. Haram dengan haram. Haram tu bahasa Melayu. Bahasa Arab ra kena tebal bila pada atas. Rom itu. Baik, saya baca. Hujung itu ma'rif sukun, kita baca 4 harakat tadi seragamkan. Tuan-tuan, itu kaedah dia. Kaedah baca ma'rif sukun ni bukan hanya kita pilih 2, 4, 6 pada satu ayat je, tidak. Kalau jumpa 10 ma'rif sukun dalam satu sesi bacaan, satu yang pertama kita baca 2, semua 2. Kalau 4, 4 semua. 10 ma'rif sukun 4 harakat. Kalau 6 harakat semua. Jangan kejap 2, kejap 6, kejap 4, jangan. Itu kaedah dia. Baik. Jadi tadi kita baca 4 harakat. Haram ini kita baca 4 harakat dan mim kita tawassutkan. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Silakan. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Baik, satu persatu. Wahai, huruf ha pedas. Tu huruf tha. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Huruf tha kena bezakan ni 3 huruf. Huruf tha, huruf sin, huruf shin. Ni kena betul-betul bezakan. Saya percaya semua boleh baca dah huruf ni. Boleh bezakan. Huruf tha, hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Tha. Huruf sin, atas lidah bahagian depan kena pada langit yang keras. Sin. Huruf shin, pertengahan lidah tadi. Tafashi. Baik, jadi huruf tha. وحيث ما كنتم ما من asli kuntum. Tengok huruf kaf pada depan, ku tinggalkan dia punya moncong tu, idmam tu pada ku tu je. Masuk ikhfa, raikan huruf ta yang nipis, infitah sifat dia. Jadi buka ku, jangan ku terus moncong, dengung-dengung moncong sekali, kuntum, jangan.
Sebab ta ni kita kena raikan sifat dia infitah. Kuntum. Itu yang betul. Baik. Wa haitsu ma kuntum fawallu. Lam sabdu balas. Lu man asli. Wuju. Ni kadang-kadang ada yang sebut uju. Huruf waw pada depan wu. W U bunyi dia. Wu. Jangan u je, u je jangan. Kalau u jadi hamzah. Ini huruf waw pada depan wu bunyi dia. Jadi kena jaga tu. Fawallu wujuhakum. Ju man asli, ha halqi paling bawah, kum ada tanda mati izhar syafawi, syatarah. Syatarah. Qalqalah dia lalu je. Jangan syatarah. Jangan gitu. Syatarah lalu gitu Ra tebal, tak marbutah kita waqaf jadi huruf ha. Ha halqi paling bawah. Ha bulat, ha sipul. Saya baca. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Sila. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Wa innal ladzi huruf nun sabdu wajibul gunnah. Allazi huruf zal sama macam huruf tha, hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Ada 3 huruf yang sama makhraj di situ. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Huruf zal yang ni, huruf tha tadi, wa haitsu tadi, satu lagi huruf Allah. Allah. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Kadang-kadang kita baca tak betul. Kita sebut za tu, salah. Bukan za pada langit. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Allah. Allah. Tebalnya yang terangkat atas lidah kita pada langit. Itbaq. Kadang-kadang kita baca subhana rabbil azim. Salah. Subhana rabbiyal azim. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Baik Baik. Jadi wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamu ra'in. La ya'lamu. Itu dia punya tawassuk dia ain. Jangan la ya'lamu. Itu dia syiddah, salah. Itu sifat dia kena raikan. La ya'lamuna annahu. Nun sabdu dengung. Satu harakat tutup, 2 harakat panjang. Disiplinkan mesti kena setara semua nun sabdu, mim sabdu kita dengung. Dan dengung-dengung yang lain, satu harakat tutup, 2 harakat panjang. Annahul hul ruha. Alqi paling bawah. Haqqu mir rabbihim mirra. Ra sabdu pada atas, tebal, masuk je tebal. Dia tak tengok huruf sebelum ni pada apa. Jangan. Sebab ra bersabdu tengok ra tu pada siapa. Kalau pada bawah ra tu baru nipis. Ra sabdu pada atas pada depan tebal. Mir rabbihim him haki paling bawah mim tawassut. Saya baca. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sila. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Huruf ghin balik atas ra, jangan nipis ra. Ra tebal Kemudian mim sa'du amma wajibul gunnah dengung. Ya'malu jangan ya. Ya biasa, ya di atas ya. Ain tu yang kita baca pertengahan kerongkong. Ya'malun. Mad alif sukun 4 harakat tadi seragamkan nun tawassul. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Sila. Hu bighafilin 'amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Cukup sekadar itu. Tangguhkan dahulu dengan
doa dan tasbih kafarah. Minta maaf salah-salah saya. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله الهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.